Pelakon Kamal Adli mengakui bahawa dirinya masih terbelenggu dengan perasaan sedih mengenangkan perpisahannya bersama bekas isteri Ukasa Senros. Menurutnya, dia amat terkesan dengan perpisahan tersebut sehingga menyebabkan dia hilang selera makan. Katanya perkara tersebut bukanlah perkara yang mudah kerana dia perlu sembunyikan perasaan sebenar ketika menjalani penggambaran agar tidak menjejaskan prestasi kerjanya. Saya tak boleh tipu diri sendiri. Saya memang koyak, tetapi saya terpaksa teruskan penggambaran saya sebab itu rezeki saya. Saya bukan nak jual cerita sedih. Saya koyak betul sampai saya rasa tak nak makan, katanya. Kamal berkata demikian ketika ditemui pada pertunjukan fashion Jakil Fenomena Raya 2026 dan pengumuman duta paling mega Jakil di Jakil Mall Kuala Lumpur baru-baru ini. Aktor drama Dia Imamku itu turut berkongsi usai sahaja penggambaran tamat, dia akan menyendiri di biliknya sambil melayani perasaan dan kenangan lama. Saya memang tiada masa apabila saya bersendirian, ketika itulah saya jiwa kacau. Lepas habis penggambaran, saya duduk bilik sorang-sorang. Tak adalah membantu sangat, tetapi saya bersyukur sangat dengan rezeki. Puasa dan raya saya memang koyak. Dalam masa sama, Kamal turut meluahkan rasa terharu dengan penghargaan kepada mereka yang banyak memberikan kata-kata semangat buatnya, terutamanya rakan-rakannya yang memahami serta tidak membesarkan hal peribadinya. Saya sangat berterima kasih kepada peminat dan rakan-rakan artis yang banyak memberikan kata-kata semangat. Saya bersyukur mereka tidak mengeruhkan keadaan dan sangat memahami saya, ujarnya. Untuk rekod, Kamal dan Ukasa disahkan bercerai talak 1 di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 12 Januari lalu. Tu saya lambat tadi sebab saya main-main dengan dia. Seronok lah lepas 11 hari tu tak jumpa kan. Saya dapat jumpa, saya thanks juga dekat Syed Usha sebab bagi peluang untuk saya nak spend time apa semua dengan dia. So I'm happy hari ni. Dari pukul 2 sampai pukul 5.30. Tak, saya main sebab dia macam tengok dia macam dah nak macam nak kena chicken pox lah rasanya. So dia tak pakai baju tadi. Saya main dengan dia tak pakai baju dekat playground kat bawah tu. Saya tak tahu, cuma sekarang ni bila saya free, sebab ni memang saya free tadi, saya baru sampai dari Kuantan tadi, saya terus pergi Syariah Aura dulu. Jadi apa je time free sekarang ni, saya memang akan cari ruang, cari time untuk nak jumpa dengan Aura. Sebab nak kena gerak sama balik shooting dekat rumah pula, jadi besok memang saya nak spend time dengan dia. Yang saya tahu masa ni saya tak boleh lagi nak berbalam dengan Aura lagi lah, tapi dapat pegang, dapat jumpa and spend time macam ni pun saya dah happy dah. Saya dah happy juga and happy. Cuma ni lah, Aura tadi mula-mula dia macam dia berlaku sombong kan. Biasalah budak. Aura dia macam mula-mula, tapi lepas belakang-belakang dia nak gerak tadi, tiba-tiba dia nangis, tak nak lepas apa semua. Jadi saya macam start dari sekejap lah. Saya macam termenangis juga dengan dia.